Modalnya ada kawan-kawan sponsor dan banyakkan saya sendirilah. Dengan niat tidak lain tidak bukan cari pahala bulan puasa bagi orang makan. Itu saja. Saya Haji Ahmad bin Latif, tapi lebih dikenal kat sini ABL lah. Bubur Lambuk ni memang sebelum ni pun saya Dia Losta. Dia Losta, rumah saya depan masjid. Jadi saya memarakkan masjid dah banyak tahun dah benar ni. Bila saya pindah ke Selangor, saya beli rumah sini, terdetik hati saya untuk buat infak untuk penduduk sekitar ni. Alhamdulillah dengan bantu kawan-kawan ni semua daripada taman ni, sahabat-sahabat saya pun ramai yang bantu, jadi orang suka. Jadi kita buat lagi lah, kita edarkan banner, hantar sampai ke dalam kampung, masjid, surau. Dengan sendirinya dia orang dah faham lah. Selepas asar dia orang akan datang, bawa bekas masing-masing untuk menikmati bubur lambuk ni. Sini panggil bubur lambuk, kalau di Kedah panggil bubur kanji. Ini resepi utara. Resepi utara 100%. Saya sebelum ni memang tuan polis. Banner ni tempat saya ni dia jadi tempat tumpuan polis pencen yang sama-sama bekerja. Kita buat macam reunion lah. Lepas tu ada majlis tahlil. Ada kawan-kawan meninggal, kita buat majlis tahlil. Selain bubur lambuk, kita ada kuih, air minuman dah bagi, ada makanan, ada nasi, ada lauk, ada ayam atau daging, macam tu lah. Saya buat setiap hari minggu di sini sebab di sini hari lain orang bekerja, tak ada orang. Saya dah cuba, tak boleh. Saya buat hari minggu saja. Mana 4 kali minggu dalam sebulan, 4 kali. Kita buat lebih kurang, yang itu lebih kurang untuk 100 paket. Kawan-kawan top up ada. Itu pasal top up tu lah kita, bila kita tengok, kita wujudkan supaya duit tu boleh dimanfaatkan. Duit yang di top up tu. Jadi pakat-pakat dapat pahala. Ini kita buat 15 kilo ke 20 kilo. Jadi kalau ikut periuk tu, kalau kita bagi dalam satu kontainer bulat ni, kita boleh dapat dalam 300 paket boleh. 300. Tapi ni saya tak buat macam tu. Saya bagi tahu ke orang penduduk ni, dia bawa bekas. Ambil lah banyak mana nak balik, dia nak makan dengan keluarga. Alhamdulillah lah, dalam kita mula 4.30, 5.30 dekat pukul 6, 5.40 tu dah habis. Resepi daripada saya sendiri. Dulu-dulu ni memang saya aktif dengan orang masjid, orang apa, daripada situ kita dapat. Dia betul-betul resepi ni, resepi utara. Kedah, Pulau Pinang, Subang Perai lah. Saya daripada boleh berjalan, sekarang tak boleh jalan. Selepas operate jantung ni, setahun dah. Lepas tu kaki saya daripada bawah ni tak berapa kuat. Bila tak berapa kuat, saya duduk ni mengarah je lah. Tapi alhamdulillah kawan-kawan tolong. Anak tak ada sini. Semua duduk jauh-jauh, duduk Kedah, duduk Peng apa semua. Kos belanja dulu buah sikit. Satu periuk ni kita dulu dalam 500. Sekarang tak dapat lah, dalam 700 lebih. Campur kuih, campur air apa semua. Bubur lambuk saja lebih kurang 700 lah. 730, 730, 750 macam. Bahan dia daging tempatan. Daging mahal, daging tempatan. Daging fresh. Saya beli daripada Ipoh. Simpang Pulai. Anak saya duduk Taiping, dia datang entah. Lepas tu dia punya lain-lain udang, dia punya bahan campuran tu dalam tu memang lain pada yang lain. Kita start tadi lebih kurang pukul 9. Sebelum tu kita dah rendam beras apa semua, lebih kurang dalam 2 jam lebih dekat 3 jam. 3 jam selesai, insyaAllah. Yang boleh minat ni sebab kita bergaul dengan aktiviti surau masjid. Jadi bila kita dah tengok tu, lalas kita jadi ketua. You buat lah. Macam tu lah. Tapi banyakkan macam tu lah. Kita bantu aktiviti surau masjid kan. Jadi pun kita pun minat. Kalau tak minat tak jadi.
Tak jadi, kita berminat. Tarikh saya pindah sini dah 15 tahun. 2012, sekarang 2026. 15 tahun lah tahun ni. Bagi makan yang Lambuk ni, apabila saya tengok, yang datang ni daripada kampung sini, makna kata dia orang betul-betul makan. Jadi itu infak yang terbaik lah. Kalau kita nak tengok, kalau kata kali mula buat, kali kedua macam tu juga, sekejap dah habis. Tak berkah kita siapkan plastik, kita bungkus. Ni sahabat saya ni, dia tolong bungkus. Jadi orang suka. Siapa yang lalu kita panggil, dia kadang malu. Banyak kawan kita dia malu, bila kita panggil dia berhenti, bagilah. Itu dia. Datang sendiri, bawa bekas sendiri, beratur lah kat situ. Kadang banyakkan minta lebih. Minta lebih. Saya ambil, tak kisah. Hari ni tak dapat, besok sambung lagi. Orang lain pula kan. Macam tu lah.